Rasa banyak Roblox nanti kat Johor ni. Banyak Roblox nanti kat Johor ni. Sebab apa? Sebab ni lah. JDT buat perlawanan latihan. JDT berlatih tadi. Kan? JDT belum boleh katakan nak. Aduh, biasa lah. Komen lah. Kan? Ini bukan JDT sebenar guys. Ini JDT yang boleh katakan perlawanan latihan je. Itu kalau kau tengok banyak player-player boleh katakan 10-1 mat. Teto Martin double hat-trick. Nazmi Faiz 1 gol. Marcus Guilherme 2 gol. Dan Manuel Hidalgo 1 gol. Dan 1 gol daripada tak lah. Sagu hati tu. JDT bagi lah. Kau jari lah. Jari lah. Bagi lah. Dah kena 10 lah. Aku rasa JDT santai lepas ni. Second game nanti atau second leg nanti kau hantar lah JDT play muda ke. Bawah 15 ke. Bawah 17 ke. Santai je. Simpan taring tu. Nanti aku rasa lepas ni JDT lawan semua kena-kenui je lah lepas ni. Standby je lah. Aku terus terang lah cakap lah. Ini perlawanan latihan je. Terus terang. Ini jujur aku cakap. Bukan aku nak membongak ke sombong ke. Ini perlawanan latihan. JDT, korang tolong serius sikit. Tolong serius. Ini perlawanan latihan tau. 10-1. Man, aku rasa kalau JDT serius sikit, mau kena 20-24 ke skor macam badminton tu. Nasib baik dia tak bagi skor sepak takraw je. 15 tu je. Aduh, itu kalau JDT serius, aku rasa kalau JDT friendly tu, dia mau skor aku rasa dalam skor macam sepak takraw. Kalau dia lebih serius, mau kena 21 skor badminton. Apa? Itu lagi skor basketball lagi, bola keranjang, NBA punya. Dalam AFC pun ada masalah juga kalau kau tak tahu. Tapi nak macam mana kan? Ini perlawanan latihan ni. Awak pun fan-fan JDT, luaskan kuasamu Johor. Selagi wisil penamat belum ditiup oleh pengadil, selagi itulah kena menyerang, bagi tekanan yang kuat kepada pasukan lawan. Guys, Assalamualaikum. Agak lama rasa tak cover, tak sembang apa-apa cerita pasal bola sepak. Tapi aku tetap follow up, aku tetap ambil tahu segala isu, segala krisis, segala kontroversi, segala perkembangan bola sepak Malaysia. So, satu benda aku terfikir, pasukan JDT dalam satu perlawanan, walaupun ketinggalan, leading dah banyak gol ke, bermain 11 orang ke, 10 orang ke, gameplay JDT tetap menyerang, tetap bagi tekanan yang tinggi kepada pasukan lawan walau apa pun yang berlaku. Seperti game-game yang lepas baru ni, bertemu dengan Negeri Sembilan, gol di minit akhir. Kalau kita tengok pemain Negeri Sembilan sendiri seakan macam puas hati untuk dapatkan seri satu mata tu, seandainya dapat menyekat JDT dari meraih 3 mata. Tetapi akhirnya dengan kesilapan pemain DP Padang, dengan mengharap satu mata, akhirnya pasukan JDT dengan cara yang sama, dengan taktikal gameplay yang sama, menyerang, akhirnya dapat 1 gol dan meraih kemenangan. Kesimpulannya kat sini, selagi wisil penamat belum ditiup oleh pengadil, selagi itulah kena menyerang, bagi tekanan yang kuat kepada pasukan lawan. Kalau kita tengok tim JDT, Selangor, Kuching City sekarang ni dah ke arah permainan bola sepak moden, tak ada lagi untuk melengah-lengahkan masa. So banyak perkara pasukan-pasukan yang baru nak up, baru nak develop pasukan, kena belajar daripada mentaliti ataupun mindset player-player JDT. Aku rasa itu yang sangat mahal nilainya.